Muhammad Gopi Rizki atau lebih dikenali sebagai Gopi Nathan merupakan antara nama yang cukup dikenali dalam dunia bola sepak Malaysia. Lahir dan membesar di Kuantan, Gopi telah membuktikan bahawa impian seorang budak kampung mampu menjadi kenyataan di pentas bola sepak profesional. Kerjanya bermula pada tahun 2010 apabila beliau diterima menyertai pasukan Pahang FA. Sejak itu, Gopi terus mewakili beberapa kelab gergasi tanah air seperti Selangor, JDT, Melaka United, Sarawak United, PDRM, Penang FC dan Kuala Lumpur Rovers. Kini, beliau masih aktif bermain dalam pasukan Vigo FC dalam saingan Liga MM. Dikenali dengan kepatasan yang sangat luar biasa, kawalan bola yang kemas serta skill-skill menggeletek yang sangat tajam. Gopi sudah menjadi ancaman utama di bahagian sayap. Puncak kerjanya hadir ketika bersama pasukan JDT di mana beliau merasai kemanisan menjulang kejuaraan Liga Super serta pengalaman berlatih dalam struktur profesional yang bertaraf tinggi. Selain itu, kenangan menjadikan gol penting dalam Liga Super serta beraksi dalam perlawanan-perlawanan akhir bersama pasukan Pahang FA termasuk membantu pasukan tersebut menjulang kejuaraan Piala Malaysia dan Piala FA masih lagi segar dalam ingatan beliau. Sorakan penyokong, suasana stadium yang amat luar biasa serta semangat pasukan yang sangat membara adalah satu pengalaman yang tidak akan dilupakan oleh Gopi. Tahun 2012 menjadi detik paling bersejarah apabila Gopi dipanggil menyertai skuad kebangsaan Malaysia. Detik menyanyikan lagu Negaraku dengan jersey negara merupakan antara satu perhormatan terbesar dalam hidupnya. Walaupun usia beliau semakin meningkat, semangat Gopi Rizki terhadap bola sepak tidak pernah sekali luntur. Beliau berhasrat untuk terus berbakti sama ada sebagai seorang jurulatih, mentor ataupun dengan membuka akademik beliau sendiri bagi mencungkil bakat-bakat pemain muda dari padang kampung di Kuantan hingga ke stadium-stadium besar dan menyarung jersey kebangsaan Malaysia. Gopi telah membuktikan bahawa impian seorang budak kampung boleh menjadi realiti. Satu perjalanan penuh inspirasi dan kebanggaan. Terima kasih, legenda.